Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin menyampaikan hadis 40 Imam Nawawi, iaitu hadis ke-6, berhati-hati terhadap perkara syubhah. Hadis An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram kawra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi ta'ala maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mud'ah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahan. Daripada Sayyidina Abu Abdullah Al-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara yang syubhah, tidak jelas hukumnya. Yang perkara yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Sesiapa yang berhati-hati terhadap perkara yang syubhah, maka dia telah memelihara agamanya dan maruahnya. Namun sesiapa yang terjebak dengan perkara yang syubhah, maka dia terjerumus ke dalam perkara haram. Keadaannya seperti pengembala yang membawa binatang gembalaannya berhampiran kawasan larangan. Lambat laun dikhawatiri dia akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja mempunyai kawasan larangan. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia ada seketul daging. Apabila ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan apabila ia rosak, maka seluruh jasad akan rosak. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Penghayatan. Murid perlu memastikan makanan, minuman, pakaian dan lain-lain daripada sumber yang diyakini halal. Murid perlu berusaha menjauhi perkara yang syubhah. Meminta izin untuk mengambil atau menggunakan hak milik rakan merupakan amalan mulia. Murid bertanggungjawab untuk memilih produk yang diyakini halal seperti yang mempunyai logo halal JAKIM. Murid perlu menghindari perkara yang dilarang seperti meniru dalam peperiksaan, menghina, mencaci, mengejek, membuli dan lain-lain. Sekian, terima kasih.